Ustazah cakap terang-terang tuan-puan. Ustazah rasa terlalu sukar mentaati suami jika tidak ada kasih sayang. Susah. Jadi minta dengan Allah, ya Allah subur rasa cinta ya Allah di hati ini. Ya, sebab kadang-kadang bila kita dah lama berumah tangga, dah macam-macam pengalaman dilalui, ada juga tuan-puan, betul tak, rasa-rasa susut je dah, ada tak? Perempuan punya angguk tu memang nampak betul-betul ada tu. Dengan muka-muka ada, ustazah ada. Memang ada. Kadang-kadang macam tu diuji cinta tersebut. Ya. Jadi kadang-kadang tawar hati tu. Betul tak? Tawar. Nak cakap I love you tak nak dah. Kalau suami cakap I love you. Okay. Ya, maknanya dia nak balas balik tu tak terasa. Ini kan nak mulakan. Nak balas balik pun tak terasa. Kenapa? Tawar hati. Mungkin ada benda-benda yang pernah dia lalui. Nanti susah nak taat. Kalau diikutkan sangat tawar, lama-lama nanti jadi apa? Jadi tak peduli. Suami nak makan, tengoklah ada rasanya bawah tu. Rasa bawah saji tu ada. Untung sabut timbul. Apa benda? Untung apa lagi? Untung batu tenggelam. Maksud dia belum tentu ada bawah saji tu. Boleh pula dia bagi perumpamaan macam tu. Kenapa? Hati dia dah tawar. Betul tuan-puan. Sebab tu ramai kadang-kadang isteri-isteri yang hati tawar ni, bila ustazah bagi ceramah suruh layan suami, lain macam dia pandang ustazah. Menyampah dia pandang ustazah. Ya? Kalau saya kata, Kak, balik sekarang suami kita tu nak makan, basuhkan tangan dia, celah-celah jari dia ni. Orang yang hati tawar ni dengar menyampah dan orang. Basuhlah sendiri, okay you ke? Dia kata. Ada jawapan dia. Kenapa? Hati dia dah tawar. Cinta dia tak mekar. Betul tak tuan-puan? Saya berdoa. Tolonglah ya Allah. Tak boleh nak buat yang ustazah tu suruh. Hati tawar. Tapi cuba hati kita seronok. Cinta kita sedang apa? Sedang membara. Setakat nak basuh tangan suami tu kacang kita boleh buat. InsyaAllah. Sebab apa? Cinta tengah membara. Kepala dia kita shampoo kan. Kalau cinta tengah membara tu. Ya, betul tak tuan-puan? Kuku dia kita potongkan. Cinta tengah membara. Cuba sekarang tengah tahu hati. Dia bagi suruh tolong potong kuku saya. Tak ingin dia kuku saya pun saya tak potong lagi. Jawapan dia. Kenapa susah nak taat tanpa sayang tadi?